bukan kata dia anak tiri kan, tapi kita diletakkan nombor 2. Bang, kita berborak pasal arwah P.Ramlee tadi. Tapi bila kita tengok macam mostly pelawak ni ending dia kurang baik sikit. Macam even P.Ramlee pun orang kata macam dilupakan. And then Ahmad Nisfu pun orang kata meninggal dalam keadaan yang agak menyedihkan sikit. Macam sekarang kita tengok Abiyus, Abang Abiyus pun macam sakit kan. Adakah abang rasa pelawak-pelawak ni sebenarnya tak dihargai ke macam mana? Mungkin kita mungkin pelawak ni kurang lah, kurang memberi impak. Tapi kalau tanya saya, ada juga yang memberi impak yang besar kepada negara. Contoh macam Haris Iskandar yang padu. Tapi kalau nak kata kita ditolak sikit tu, saya setuju. Saya setuju. Mungkin bukan kata dia anak tiri kan, tapi kita diletakkan nombor 2. Ada satu ketika, ada satu zaman yang kau tengok mana platform pun, mana DJ radio pun, semua pelawak ada. Di mana MC sekalipun, semua pelawak yang conquer. Mesti ada. Satu ketika dulu radio pelawak, pengacara pelawak, cuma pembaca berita ya, bukan pelawak. Tapi yelah, kita ni roda kan, kadang-kadang kita dah ada atas, kadang-kadang kita ada bawah. So macam mana kita nak sustainkan benda tu?